Jadi tadi kali ni dah 6 kali dah pecah ni. Ni pecah. Tak tunggu design baru 3 bulan. Assalamualaikum. Apa berlaku? Pernah dah cuci rumah. Cuci rumah? Banjir? Masuk air. Masuk sini semua. Yang ni pecah bila ni? Pecah dekat sini kita dari dalam bulan 6 tu kita siap repair lah. Yang ni yang kali ke berapa pecah? Ketiga kan? Yang ketiga, kita memang menempatkan 2 tim kat sini lah. Lepas satu tim jalan di sini dan satu tim daripada sana lah. Pokoknya 2 yang dalam 8 kita stop. Akan ada dimaklumkan akan ada design lain yang akan digunakan dekat sini lah. Kalau kita teruskan, risau dan tempat yang kita dah bina ni akan rosak balik lah. Jadi tadi kali ni dah 6 kali dah pecah ni. Februari kena buat juga dulu. Pecah. Tak tunggu design baru. Tahu 3 bulan ni. Tak mahu. Ya, sila. Tapi bila nak pakai design tu? Banjir dah sentiasa. Untuk intermediate, batulah satu kaedah yang paling cepat. Cuma segi tuntunan dia mereka tak proper. Dia kena ada turun sikit. Bila saya tanya berapa ni tak dapat duit, macam mana kita nak buat? Ini memang cakap je. Minta maaf. Yelah, orang kampung mungkin tanya pekerja. Bayar tak gaji pekerja?